Sekejap. Dah 200 speed dah ni geng, fly ni. Nak collect profit ni. Mata deh. Saya nak collect profit ni. 200 speed ni bawah. So maknanya kalau zone atas dia tak respect, dia ambil zone bawah lah kan? Betul. Sebab tu kadang-kadang pernah tak dengar ayat price collect deep zone? Maksudnya dia ambil zone bawah. Kadang kita buy kat sini, okay, setup tu tak menjadi, setup fail. Contohlah dekat first zone, ini high risk zone. Bila dia dah collect high risk zone ni, lepas tu tak jadi, hit SL, lepas tu dekat bawah kita buy again. Kenapa awak kena buy lagi? Maybe direction yang awak nampak tu betul, dia nak terbang, tapi cuma dia tengah isi minyak je. Faham tak? Yang atas ni mungkin Petronas, dia tak nak Petronas, dia nak Shell mungkin, contoh. So instead of dia turun sini, dia tak terbang dulu, dia turun pergi, dia nak pergi Shell, baru dia terbang. So kadang direction yang korang tengok tu betul je, cuma dia collect deep zone, sebab ada zone lagi dekat bawah tu. Pasal bila nak entry kalau macam ni, entry dekat dalam zone tu lah. Dekat sini pun entry tak jadi, cut kat bawah ni entry lagi. Kita kena ambil risiko tu. Peher tau.